Allah, aku nak ambil gambar. Dah. Ambil gambar. Okay. Boleh pedim. Dah cepat. Okay. Pantas. Jadi kita telah sampai ke rumah sini yang terakhir sekali. Okay, Jadi kita kena hip sekali. Nama adalah Muhammad Nur Syafiq Biasan. Tahu, ingat tahu? Asal KL. KL ke Ampang. Ampang kat Taman Bukit Teratai. Abang Syafiq, kita antara jasa-jasa Abang Syafiq di Erbit ni, atau salah satunya ialah menghack ke dalam data stalker in silence. Jadi Abang Syafiq dah lama tak update stalk in silence apa? Apa cerita macam mana? Apa cerita, tanya lah dia orang. Mana aku tahu. Benda yang Abang Syafiq akan paling rindui lah. Paling rindu adalah ingin berpoya-poya di Siapa tu? di sini lah, sebab kalau balik Malaysia dah tak dapat berpoya. Oh, dah tak boleh nak bermalas-malasan di petang hari. Betul. Dah tak boleh nak berkhusam. Sebab kat sini macam tengah study pun macam boleh berpoya malas-malas. Boleh tengok series. Betul. Dia nonton cerita macam-macam. Yang paling indah. Nak jawab kerangan yang paling indah? Apa tak, dah lupa lah, macam banyak sangat. Tak Ya, apa perasaan Abang Syafiq kan? Apabila allow naik kan? Tu sekali dia kena tarik balik. Apa dia? Kan allow naik. Lepas tu kena tarik balik kan? Kena tarik balik ke? Ya, abang balik. Oh, itu memang aku kecewa. Abang Syafiq mereka nak beri sedikit kata-kata kepada adik-adik. Ni bila alarm dah naik ni, rajin-rajinlah study. Janganlah asyik berpoya pergi ke Aman ke, nonton wayang, social. Jangan social. Sangat senang kehidupan. Kita hendaklah menghormati antara kawan. Janganlah buat benda-benda yang menyakitkan hati diorang ke. Sebab kat sini dia kawan-kawan lah yang family kita kan. Family kat Malaysia tu macam nak jumpa pun tak setahun sekali lah. Nanti jangan SM, kita orang dah balik Malaysia nanti tahu. YM selalu macam, tegur YM tak melayan. Nak bagi kata-kata takhir dalam bahasa Arab dalam bahasa Perancis dalam bahasa Jerman Okay, bonjour. Jadi dengan itu saya semua rumah kita ini. Jadi terima kasih kerana meluangkan masa. Kejap. Ada baki apa? Kipas tak berjual lagi. Okey. Dapur satu tungku dengan nombor ni satu. Ni soba. Silalah beli. Sekali lagi, silalah beli. Okey, silalah beli. Okey. Okey, bye. Okey, terima kasih kerana meluangkan masa hari ini. Baik. في واحد شاب بدو كان يتعلم سواقة عند واحد مدرب اسمه سالم الطبج، فوين كان بسوق حتى قلب السيارة، وإجا أبوه وسأله شلون يا ولد؟ كيف قلب السيارة؟ وجاوبه كز الملولح يم سالم الطبج، وإن كان تهمهم يجريك مع بريك وإن كان تزنقح.
هيك خلصت شو اسمه يعطيك العافية. terima kasih banyak kepada semua. Baik khair wa tamanna lakum najah fi dunya wal akhirah insyaallah. InsyaAllah.